Corner kan. Corner Gunjai. Memang corner yang Allah. Aku pasang body YFI dekat puncak Gunung Jerai. Welcome back lagi ke channel aku kan. Hari ni kita nak turun puncak Gunung Jerai menaiki YFI. YFI rangka ni guys. YFI aku buat ni sekarang kata YFI body bawah lah. Alright. So untuk video yang sebelum ni aku dah pasang part-part motor ni, boleh tengok. Tak nak tongkat ni macam biasa motor. Angkat tongkat bang. Tongkat. Angkat. Ring semua daripada kosong, daripada rangka. Semua kita set up, blading semua. Semua kita set up kat atas puncak Gunung Jerai yang nampak ni. Puncak Gunung Jerai di atas ni. So set up semua dekat Gunung Jerai. Jadi disebabkan video lepas aku cakap aku nak turun puncak Gunung Jerai ni, menaiki YFI ni. Sebab tu aku set up brake kan. Set up brake siap. Jadi sebenarnya aku pernah buat video dah Gunung Jerai, race Gunung Jerai macam-macam lah. Okay, sebab Gunung Jerai dekat dengan kampung aku. Turun Gunung Jerai, kaki Gunung Jerai dengan kampung aku 1 minit sahaja dengan rumah aku. Jadi sebablah aku guna location dekat Gunung Jerai ni. Jadi sekarang ni kita akan turun Gunung Jerai menaiki YFI. Disebabkan aku dah buat YFI aku ni geng. Aku buat lepas dah siap kan. Aku naik kereta halu yang pun ni kereta ni. Kereta legend aku ni. Lepas tu aku cakap dia pasang ni. Macam mana nak turun? Tak kena buang balik. Sekarang dia lewat dah. Kami lepas pun dah ramai yang like kat untuk video tu kan. So video ni apa like 15k kita tengok video gempak lagi. Yang sekali ni kita tak modify. Biasa-biasa kan. Kita dah modify, kita dah bukan aku modify make up daripada dulu sampai yang sampai sekarang. Ada banyak-banyak motor lagi yang aku akan set up. Jadi kita akan set up flat-flat sekarang ni. Atas pokok, atas gunung, atas ni, atas bukit. Lepas tu dalam sungai kita akan buat flat yang dari yang lain guys. So projek kali ni 2025 akan aku cakap aku akan upload konten sesungguh-sungguhnya untuk apa semua. Jadi jangan lupa subscribe, turn on notification dan share video-video aku supaya bersemangat untuk terus menonton lebih. Okay. So guys, kita dah set up. Cuma set up motor tak ada apa lagi. Motor ni semua complete lah. Cuma lah kita nak turun straight je. Kalau rasa macam susah sangat kan, macam risiko sangat sebab yelah ni tak ada brake belakang, ada brake depan saja. Jadi tu kalau ada ramai boleh buat race geng. Macam dulu video-video aku race dekat puncak Gunung Jerai, tengok video apa tu dia lepas dah. So kita nak mula geng kita ada lawan lah. Dia ada yang kita depan doang kita ni. Kat turun bukit ni. Tak ada apa. Angka. Ada brake apa? Ada brake. Oi, bahaya ni, tak ada brake macam brake ni geng. Tapi tak apa geng, Gunung Jerai ni dah aku selalu naik lah. Memang Gunung Jerai ni aku selalu naik, so tak risau lah.
Laju, 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 laju. Lawa view. Kona Gunjai memang kona yang tajam sangat-sangat geng. Lawa lawa. Kona tajam. Inilah Gunjai yang tajam. Oh, bahaya bahaya. Oh, kona geng. Nampak dia punya brake tu. Apa tak pandai? Boleh jatuh. Bak brake depan saja memang bahaya, brake depan tak digalakkan lah. Tapi aku dah biasa je geng. Jadi taklah risau sangat. Aku dah biasa dengan Gunjai ni daripada kecil lagi. Dah gerek jalan kaki. Tak risaulah. Pun brake depan memang agak bahaya, tapi insyaAllah baik-baik saja guys. Ini laju. Allah Akbar. Allah, Ford ni agak motor memang motor pula. Bukan motor biasa, memang ada brake. Tapi ini motor ini motor race. Ini motor konten man, bukan motor naik tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Semua aku kenapa bunyi tu geng, sebabkan fork aku rendah. Fork aku kan memang fork racing. Macam mana dia nak main, memang tak main lah. Jadi dia belagar lah. Biar belagar, sebab tu geng. Lama geng, rindu aku teringat lah dulu konten aku race dekat Gunjai ni. Daripada atas sampai bawah. So menang RM1,000. Kita try lepas tangan, tengok motor ni stable tak. Rancak rancak. So kita dah sampai. Selamat. Sekarang ni geng, aku nak panggil member aku untuk naik towing. Alright. So, tak tunggu member aku, saya buka sama. Untuk video kita geng, naik Gunjai, setup motor dekat Gunjai, turun Gunjai, semua dah settle, semuanya Gunjai. Di awan Gunung Jerai. Itu aku tak tahu lagu. Lagu Pak Long. Teringat lagu Pak Long. Pantai Merdeka. So, inilah Gunjai. Aku aman tak tahulah. So, kita dah settle semua dah sampai turun. So, video kita untuk motor ni tak berakhir di sini geng. Ada lagi konten untuk motor ni sebab banyak lagi nak setup. Lepas ni kita akan buat atas pokok pula. Cakap buat pelik-pelik. Alright guys, so untuk video kita sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau apa suka video geng, jangan lupa like dan share kat kawan-kawan aku. Okay, so jom tunggu di next video kita akan upload lagi 2 hari geng.
Ban. Kita dah sampai bawah. Okey, dia lebih kurang macam naik gerek lah geng, basikal. Lebih kurang macam tu lah, main brake je cuma brake depan je dah. Untuk pembelian barangan Wamio dan aksesori motor boleh dapatkan di T-Shop Shop, Shopee Shop dan ID Shop. Untuk tengok banyak lagi konten yang menarik, jangan lupa follow semua akaun, okey?